janjikan. Dan entrepreneurial spirit, ini yang penting lah bagi kita. Saya dah sebutkan ni banyak kali, ya. Kita bermula dengan undergraduates, advance, kita kat sini sekarang ni. Kita akan, ideanya kalau ikut apa yang ada sekarang ni macam tu lah. Ya, apa yang kita buat, get more involvement from industry, ya, company banyak datang. Tapi saya fikir tak, banyak kita dapati tak cantik kalau kita ikut flow itu. Itu yang biasa, universiti biasa. Kita nak differentiation, kita nak pergi ke sana. Terus, tak payah melalui 4. Sebab 4 dengan 5 tu kadang-kadang tak banyak beza. So what is number 4? And what is number 5? Let's talk about number 5. I've mentioned this earlier. Banyak kali saya cerita. Okay, sekarang ni macam mana kita nak buat? Kita tengok yang pertama. Kita nak involve investors, inventors and entrepreneurs dalam kelas. Saya akan terangkan pada tuan-tuan macam mana peranan mereka satu hari nanti. Sebab this is not the venue. Kalau tuan-tuan biasa pergi ke tempat-tempat yang terkenal, you go to Yale School, you go to Harvard, you go to MIT. Semasa mengajar tu, orang yang dalam bidang tu ada dalam kelas. Dia duduk dalam kelas dan membantu profesor mengajar. Say for example, dia nak discuss tentang the failure of NASA. India, satu space shuttle dia, saya lupa yang meletup tu. Ya, they were discussing about human resource. Tapi macam mana tak boleh nak coordinate di antara President of United States, Director of NASA dan orang yang buat kerja tu. So that was the story. Tapi orang yang Director of Engineering tu ada dalam kelas. So dia cerita dan sebagainya, dan dari masa ke semasa orang tu akan interfere, professors. Oh dia kata no, when we discuss, when we design, this is the procedures dan sebagainya. So this is the commitment that I want. When you talk about architecture, professional architecture architects ada dalam kelas tu. Tak semua kelas lah. Mungkin say for example, daripada 36, katalah 40 jam kuliah, 10 jam kuliah tu dia ada. And they are assisting professors how to do it. Sebab banyak kita tak pernah buat benda tu in practical terms. Ya, say for example, masa nak buat, susah lah architecture sebab saya bukan bidang tu. Katalah nak design wastewater treatment plant. Ya, kita boleh cerita lah sebab daripada buku, daripada manual kita boleh baca. Tetapi engineers on the ground, they know better. Ya, dia kata tak boleh guna formula ni. Kalau you guna formula ni, memang tak jadi plant ni. Sebab itulah kita gunakan formula yang lain. Something like that. So he must be in class. Begitu juga dengan entrepreneur. Tengok keadaan. Tetapi saya juga nak maklumkan, kita juga nak pensyarah-pensyarah yang tidak ada PhD. Ini ramai pensyarah yang tak ada PhD datang jumpa saya. Dia kata saya umur dah senja. Saya tak tahu apa mana senja. Ya, senja tu 50 lah kot. Ya. Jadi nak buat PhD mungkin tak kena. Jadi what is my role? Saya buat PhD dulu fail. To be fair to everyone. So saya pun bagi tahu, why not you concentrate on enhancing your expertise in your field. If you are civil engineer, you get PE dalam civil engineering. You go to internship, you go to industrial training and help us on the real practical experience. Ya, macam ni peranan dia kat sini. Ya, faculty members ni dia pernah berada di sebagai contoh bekerja dengan syarikat-syarikat tertentu dan they are in the class to teach at the same time to bring all the experience back. Ya, ini yang kita boleh buat. Dan ini yang kita nak buat. Jadi peranan tuan-tuan bagi mereka yang tak ada PhD, yang pernah gagal PhD dan seumpamanya di sini. Ya. You are taking, say for example, mungkin tambah satu lagi, professional in the field. Betul-betul pergi, janganlah tipu-tipu pergi, ya. Separuh orang tu dia daftar saja, tak pergi duduk betul-betul. Kita nak tuan-tuan berada dalam company itu. Tengok macam mana orang fight to get jobs, to kejar deadlines dan sebagainya. So that's very important. Yang lain-lain saya nak sebutkan di sini. This is our action. Sebahagian daripada pensyarah itu yang dulu apa yang kita buat, kita lantik mereka itu mengajar dan mereka ini sepenuh masa mengajar subjek tersebut. Katalah subjek itu 40 jam, dia mengajar 40 jam. Itu boleh. Tapi saya fikir tak ramai orang yang terbaik boleh buat kerja tu. Apa yang kita nak buat, macam Hijaz Kasturi, takkanlah dia nak duduk mengajar 40 jam. Ya. Hijaz Kasturi datang 2 hari, so he will take classes, say for example, he join classes 4 jam satu hari. The next day 4 jam lagi. So he will contribute 8 hours to the class. So this is what we are trying to do. Ya, impossible kalau kita nak
orang macam Hijaz Kasturi mengajar student kita dalam tempoh yang lama. Ya, kecuali dia datang 2 hari dan dia akan take part in the discussion in the class. Kemudian learning materials, kita nak student kita pergi internship. Sekarang kita nak convert daripada GOP, kita dah mulakan GOP tapi kita nak pergi on internship, one level up. Ya, dia pergi ke syarikat, dia pergi ke pelbagai universiti, they do internship. Internship has different meaning compared to just going for academic visits. So Dr. Ismail akan buat satu package di mana kita akan galakkan student kita pergi internship. In the past, it was called industrial attachment, industrial training. But industrial training is very routine. It is normally 8 to 10 weeks. Kita tak nak macam tu. Seolah-olah orang yang ada 10 minggu sahaja yang wajib pergi. This is free for all. Say for example, for 3 weeks, for 4 weeks. Last December, we received a group of students from Duke University. So unfortunately, because of the weather condition was not good, only one can travel here. So they came here for 2 weeks on internship programs. Ya, jadi internship itu sangat penting bagi universiti-universiti seperti itu. Kemudian yang dari segi integration, apa yang kita nak buat ialah new programs. Apa yang akan datang nanti, banyak program-program kita akan dipusatkan di sekolah pengajian siswaza. Kita telah mulakan 2 program. Satu program yang kita panggil sebagai environmental engineering. Kita telah selepas bertungkus lumus 6 bulan, 7 bulan, akhirnya 3 fakulti yang menawarkan kursus yang hampir sama dalam bidang environmental management and environmental engineering telah bersetuju untuk menawarkan hanya 1 kursus saja. And with this, they get more than 30 student master's level per year of intake. Per intake. Dulu saya mengajar subjek yang sama. Ini cerita saya lah. Sebab tu saya mulakan dengan benda berkait dengan saya. Saya mengajar di Fakulti Awam, Fakulti Kejuruteraan Awam, 6 orang student. Subjek called Advanced Wastewater Engineering. Lepas tu saya pun naik bukit ke FKKSA masa tu lah. FKKSA mengajar 4 orang student. Subjek yang sama. Ya, so this is waste of resources. Kita tak boleh orang macam saya lah mengajar 4 orang, ya, 6 orang. Kita mesti pool all the resources, dapatkan sebanyak mungkin student mengajar, dan kalau ada 30 orang dalam kelas, you feel very comfortable to teach. And it is optimization of resources. Sangat penting. Itu satu. Yang keduanya, kita nak RA lebih berperanan. Kita telah menubuhkan RA dan semua orang dah tahu tentang peranan RA sekarang ni. Apa yang kita nak buat dalam masa-masa yang akan datang, PhD student itu to be co-supervised by 2 different areas, not same area. Sekarang ni katalah dalam remote sensing, orang yang first supervisor remote sensing, second supervisor remote sensing. Kita nak buat integration, means that one from remote sensing group, the other one probably from civil engineering group. Yeah, so then integration ni akan berlaku. Tak boleh dalam bidang yang sama. Dia jadi redundant. Seorang tu tukang buat kerja, seorang tu tukang sign. Ya, so kita tak nak perkara macam tu berlaku. Yang ketiganya dari segi funding. So sebab kita ada venture capitals, endowment, REITs is real estate investment trust. Apa yang kita nak buat adalah creative fundraising. Ini yang kita buat sekarang ni. Ya, dan universiti di Malaysia sekarang ni tengah melihat UTM, bagaimana kita boleh raise fund. Dan kita kena buat cepat. Semua bangunan kita kena dinamakan segera. Sebab saya tahu universiti lain juga akan ikut kita. Saya takut nanti IJM ada 10 universiti dia terpaksa bagi. Akhirnya dia akan bagi 500,000, 500,000, 500,000. Ya? Sebelum orang lain dapat kelulusan daripada LPU masing-masing, kita buat dulu. Semua duit dah spend, semua ada. Di setiap bangunan di UTM ini ada namanya, orangnya, syarikatnya. Kemudian barulah universiti lain start mula cari duit. Dalam keadaan they have already spent. Ya? So we have to move fast. Cepat. Siapa yang adik dia CEO of company mana-mana, bagi tahu saya. Ya, saya akan pergi. Kita akan cerita dan kita akan sebutkan manfaat-manfaat yang dia dapat lah, insyaAllah. Yang lain-lain itu tengok outcomes. Outcomes kita ialah New Academia ni not only degree and expertise but also business model, capital, network dan sebagainya. Dan untuk tujuan tersebut, high quality input ini sangat penting. Student yang berkualiti tinggi sangat penting. Sebab itulah pada tahun ini kita target sasarkan 3.35 mean average untuk masuk ke UTM pada semester yang akan datang, ya. Dan 3.5 pada tahun depan. And this is very important for us. Okay, sebelum saya cerita tentang
perkara-perkara lain, saya ada sedikit masa. Saya nak sebutkan tentang rebranding kita tentang KPIs. Baru-baru ni kita telah bersetuju di pelbagai peringkat, di peringkat pengurusan, di peringkat lembaga, supaya kita tak namakan lagi KPIs, Key Performance Indicators. Dalam buku tu saya lupa muka surat berapa, saya sebutkan tentang kenapa kita perlu berubah. Sebab ada di antara kita yang merasakan KPIs ini adalah tanggungjawab. Dan itu saja tanggungjawab dia kat UTM. This is the only responsibility they have in UTM. The rest is not my job because it is not stated in KPIs. So this is what we feel not appropriate. Sebab itulah kita nak tukar supaya apabila kita menyebut tentang KPIs, actually we know that this is our amal. And I want to talk about amal. Number one, amal can be good or bad. Amal dalam bahasa Arab maknanya perbuatan. Ya, betul Ustaz Amal perbuatan. Ustaz bahasa Arab kata okey lah tu, ya. Perbuatan tu boleh perbuatan yang baik, perbuatan yang buruk. Yang keduanya, freedom of choice. You boleh pilih nak buat yang baik ataupun nak buat yang buruk. Ya, sebab kita dibagi kuasa memilih. Yang ketiganya, kita mestilah buat amal, sesuatu benda yang kita nak buat tu dengan penuh passion, dengan penuh suka. Ya, kita mengajar sebab apa? Sebab saya suka. Kenapa datang jadi pensyarah? Yalah, saya minta Petronas tak dapat. Ya, saya minta itu tak dapat ni, dapat minta pensyarah dapat pula. You have no passion. Ya. Sebab tu saya baru-baru ni saya telah sekelit di kalangan kawan-kawan saya satu video ucapan Steve Jobs pada tahun 2005 ketika dia mendapat ijazah doktor kehormat di Stanford University. Dan dia sebut, you must find your own love. Ini bukan nak bercinta lagi ni. Lepas ni kan ramai pula yang cintanya. Makna own love di sini maknanya apa yang kita suka dalam hidup ni, itu yang kita buat. Kalaulah kita kebetulan dah berada dalam akademik, kita boleh suka dengan akademik, dengan cara kita buat benda-benda yang suka dalam akademik. Sebagai contohnya kita buat research yang kita suka. Kita can turn hate to love. Ya, sebab itulah ramai orang dulu-dulu mak saya dia tak pernah kenal bapa saya. Dia dipaksa kahwin oleh nenek saya. Ya. Jadi dia bercinta lepas berkahwin. Ya. Tuan-tuan pun ramai macam tu. Ya, saya tahu Nurhan. Sebab ketika Dr. Nurhan ketika dia nak pergi buat masters, dalam masa seminggu sebelum dia buat masters tu dia kahwin. Mak dia carikan dia. Profesor Rahmalan dipostkan isteri. Kahwin oleh bapa, diwakilkan kepada bapa, kepada ayahandanya Profesor Rahmalan. Nasib baik ayahanda yang tak kahwin. Ya. Ini tak, you can love people without knowing them in the first place. Begitu juga dengan bidang kita, profession kita. Katalah saya dah tercebur dalam bidang akademik. Tercebur lah maknanya dah termasuk dalam tu. So apa yang kita nak buat, you can have your own choice. Freedom of choice. Ya. Katalah sekarang ni kita fail PhD. Saya tak ada harapan lah kat UTM. Sebab apa? Sebab I failed my PhD and I don't think I can climb back. My age is